Soalan pendek untuk anda. Bagaimana dengan status simpanan anda? Ramai orang menghadapi masalah simpanan yang selalu bocor. Setiap bulan ada sahaja perkara yang tidak dijangka dan ini menyebabkan duit yang disimpan terpaksa digunakan semula. Akhirnya, usaha menyimpan tidak menjadi dan baki simpanan kembali kosong. Salah satu alternatif yang lebih berkesan untuk berjaya menyimpan adalah menyimpan dalam bentuk emas. Emas bersifat fizikal dan tidak mudah dibelanjakan sewenang-wenangnya. Ini berbeza dengan wang tunai di dalam akaun. Selain itu, emas juga mampu mengekalkan nilai dalam jangka masa panjang dan melindungi daripada kesan inflasi. Apabila menyimpan emas secara konsisten, sedikit demi sedikit ia akan bertambah tanpa kita sedar. Oleh itu, bagi mengelakkan simpanan terus bocor, boleh beralih kepada simpanan emas dan ianya akan menjadi satu langkah yang bijak dan berdisiplin. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang persoalan ataupun berhasrat untuk membuka tabungan akaun emas bersama Public Gold, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah saya bimbing sebaiknya.